Hari Isnin merupakan hari 1 Rejab. Perlukah kita, ada tak amalan tertentu yang menggambarkan tentang kelebihan bulan 1 Rejab? Baik, 1 Rejab kita perlu fahami bahawa ada perkara penting untuk kita faham. Tidak ada amalan khusus yang disyariatkan secara khas pada 1 Rejab berdasarkan Quran dan juga hadis sahih. Tetapi Rejab ialah bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan kebaikan sangat digalakkan pada dan maksiat hendaklah dijauhi lebih-lebih lagi pada bulan haram, iaitu bulan Rejab ini. Antara amalan yang terbaik yang boleh kita lakukan adalah perlu memperbanyakkan taubat dan istighfar, kerana bulan Rejab adalah bulan haram. Dosa ini lebih berat, taubat lebih dituntut. Seterusnya, perbanyakkan doa. Tiada doa khas Rejab, tetapi doa secara umum sangat-sangat digalakkan. Yang ketiga adalah puasa sunat. Boleh berpuasa sunat seperti Isnin Khamis atau puasa bulan-bulan haram tanpa mengkhususkan satu Rejab. Yang seterusnya, tambah amal soleh seperti sedekah, solat sunat, bantu orang lain, jaga lidah, jaga akhlak. Seterusnya, persiapan kita untuk menuju ke bulan Ramadan. Bulan Rejab adalah bulan muqaddimah, Sya'ban adalah bulan persediaan, Ramadan adalah bulan untuk kita bekerja penuaian. Yang penting adalah buat amalan yang ada dalil, elakkan daripada amalan yang dikhususkan pada 1 Rejab tanpa sandaran hadis. Wallahu a'lam.